Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Bertemu lagi bersama saya kembali dengan Toyota Innova guys. Toyota Innova Reborn, dikenali sebagai Reborn. Okay, dekat Indonesia popular sebagai Toyota Innova Reborn. Ini je lah, Alhamdulillah syukur aku dapat memiliki Toyota Innova Reborn ni. Alhamdulillah. Memang saya rasa sangat-sangat selesa, sangat-sangat best bila memandu Toyota Innova ni. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah sangat-sangat best. Okay guys, video hari ni saya nak driving menghala ke Kuantan guys. Dan sambil-sambil hari ni menghala ke Kuantan, saya akan singgah sebentar di Lemang Tok Kee, InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa hal kan, kalau dah cepat sikit ke apa ke, saya akan singgah di Lemang Tok Kee lah. Jadi saya baru lepas isi minyak, saya pakai minyak RON 97 lah, sebab kita nak perjalanan jauh kan. Kereta pun 2.0, jadi kita bagi dia makan makanan yang bertenaga sikit lah. Kita pun boleh kena makan makanan bertenaga, apatah lagi kereta guys. Okay guys, sekarang kita menghala ke Tol Gombak. Okay, kita menuju ke Tol Gombak dan kita menghala ke Kuantan dan singgah makan tengah hari. Sekarang jam 10.41 dan kita akan singgah makan tengah hari dekat Lemang Tok Kee. Tak tahulah dijangka tiba ke Kuantan pukul apa, sebab saya check in pukul 3 macam tu kan hotel. Kita nak beristirahat di Kuantan lah. Setelah sekian lama saya tak bercuti, hari ni video kali ni saya pergi bercuti lah di Kuantan guys. Alright, jom let's go guys, let's go Kuantan coming. Lemang Tok Kee pun dah lama saya tak singgah. Saya tengok ada tak ada buka kot hari ni Jumaat. Harap-harap tak ramai orang lah Lemang Tok Kee nanti. Tak beratur panjang. Kalau beratur panjang saya gerak terus lah tempat lain. Saya tak sanggup nak beratur. Okay guys, stay tuned. Okay, saya driving ni saya gunakan power mode lah. Innova ni yang saya suka, dia ada eco dan ada power mode. Jadi kalau kita jalan yang banyak mendaki ni, kita gunakan power mode lah. Power mode tak terasa, 1-2 pun tak terasa, nak panjat bukit pun tak terasa. Memang berbaloi dah pakai Innova Reborn ni. Sangat berbaloi. Kita boleh gunakan power mode, kita boleh gunakan gear rendah. Memang kalau nak mendaki tu memang tak ada masalah. Toyota Reborn ni, Innova Reborn ni sangat berbaloi lah. Kona-kona ke terasa smooth dia pergi dia. Mendaki ke apa terasa smooth. Jadi kalau naik ramai ni, naik ramai pun tak ada masalah lah Innova ni. Kalau penuh satu kereta pun tak ada masalah, InsyaAllah. Allah kasih mudah, Allah kasih laju, Allah kasih move. Alhamdulillah, syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
dah habis. Dan ni aku datang, aku dapat rasa nasi campur dia. Nasi campur dia pun sedap. Lemang memang buatan memang sangat-sangat sedap kali ni. Dia orang kata dia buat malas pun sangat-sangat sedap. Puas hati lah kali ni kali makan. Aku rasa sedap betul hari ni. Saya datang hari ni hari Jumaat. Tak ramai sangat orang ni lah. Satu Ahad tak tahulah macam mana kan. Jadi Alhamdulillah nak datang hari biasa lah. Jangan datang hari Sabtu Ahad. Datang Sabtu Ahad korang kena beratur panjang guys. Nak tenang datang hari biasa. Makan dengan tenang. Orang tak banyak. Okay, jomlah kita balik. Kita bergerak ke Kuantan sekarang. Okay, bye. Gerak dulu. Okay, dah siap makan. Kita gerak ke Kuantan sekarang. Lebih kurang 2 jam. Okay geng, sekarang kita bergerak ke Kuantan guys. Dah lepas makan Alhamdulillah. Setelah lepas berapa tahun lah, setahun 2 tahun lah. Dah lama tak makan lemang toki. Alhamdulillah rasa lebih sedap. Hari ni saya makan sangat sedap. Dia punya lemang, dia punya ketupat palas sangat sedap lah. Rendang dia pun sedap, puas hati. Dan saya makan nasi campur kuah kari ikan, memang sedap lah. Sebab saya nampak kari tu color dia memang best. Lauk-lauk dia kali ni memang sedap lah. Saya makan kali ni memang sangat sedap. Jadi kita nak bergerak ke Kuantan lagi. Bila dah sampai Kuantan kita update guys. Sekarang kita lalu Bandar Bentong. Okay, InsyaAllah semoga perjalanan kita ni selamat sampai. Lagi 2 jam je perjalanan. 2 jam 25 minit guys. Okay, ini Bandar Bentong. Oh, ni kami anak sekolah. Sekarang kita berada di Pekan Bentong guys. Yes, Alhamdulillah setelah 3 tahun kot, hampir 3 tahun lah saya dah tak jejak kaki ke Lemang Toki ni. Kali ni baru nak gerak jalan-jalan lah. Baru ada masa. Selalu kita busy dengan kerja. Jadi hari ni saya tak nak fikir pasal kerja. Saya nak pergi station dekat Bandar Kuantan lah. InsyaAllah kita tengok macam mana tempat percutian saya kali ni. Tak adalah mewah sangat kan, biasa-biasa je lah. Jadi kita layankan je view perjalanan kami ke Bandar Kuantan lah. Sekarang kita layankan view untuk Pekan Bentong guys. Alhamdulillah so far so okay, so good. So far so good lah. Innova ni sangat selesa jalan jauh. Tak adalah rasa aku ni rasa terkepit. Sebab malam lah badan pun makin membesar dengan jayanya. Bila bawa Innova ni rasa puas hati lah. Selapang. Kita rasa lapang lah kita. Tak ada rasa macam tersepit. Mall ni tutup ke buka? On the way Kuantan ni, tengok steady tak main besar kita bawa. Setempat macam tak ada. Ringka tenang je. Apa? Okay, kita bagi dia bawa sampai ke Kuantan guys. Memang best. Alright, kita lihat sebelah. Dia seorang lelaki guys. Sungai Bahang.
guys, kita dah sampai dekat Kuantan sekarang. Saya lupa nak ambil video masa masuk exit Gambang tadi. Sekarang kita ni sekarang jalan Gambang ya. Kita dah menghala ke Swiss apa? Swiss Hotel lah. Betul ke Swiss. Kita menghala ke Pekan Kuantan sekarang guys. Korang semua kita menghala ke Kuantan. Inilah dia Bandar Kuantan. Dah lama dah aku tak jejak kaki ke Kuantan ni guys. Korang tengok video aku ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tanda support korang kat channel YouTube aku ni. Like, share dan komen, okay? Lama gila dah datang Kuantan ni babe. Bye. Cantik. Sahur dulu. Arwah ayah aku memang asal Kuantan. Memang Kuantan. Aku dah lama tak datang Kuantan ni. Ada satu kenangan lah kat Kuantan ni. Tak. Nanti mana dah semua lah yang Okay guys, kita dah menghala-hala ke. Selamat datang ke Kuantan guys. di luar negara macam mana? Ya. Suria cari frekuensi boleh tak cik? Selamat datang ke Kuantan. Yeay. Wah, itu gerbang dia. Sultan Pahang yang dikasihi. Assalamualaikum. Dah sampai. Sekarang kita menghala lagi 13 minit untuk kita sampai ke Tanjung Lumpur guys. Kita stay dekat Tanjung Lumpur. Sebelah kiri Bandar Indah Mahkota. Ya. Bandar Kuantan guys. Bandar Kuantan. Kita dah sampai Bandar Kuantan. Sebelah kanan anda menara tinjau Kuantan ni. Menara apa tak ada bagian, saya tak tahu, tak pasti sangat. Video ni kan belah kanan korang nampak belah kanan. Kita ada dekat Masjid Negeri Sultan Ahmad. Sebelah kiri korang. Dalam video ni korang akan tengok sebelah kiri ada masjid. Memang cantik lah. Nampak tak? Sebelah kiri ada masjid. Okay guys, dah sampai. Yo, bestnya. Bestnya guys. Jauh daripada hiruk pikuk kota. Laut dia, ya Allah. Cantiknya, tenangnya rasa. Alhamdulillah, indahnya ciptaan Allah.
Ui, tenangnya ya Allah, indahnya ciptaan Allah ni, seindahnya alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tenangnya fikiran, jauh daripada hirup pikuk kota, guys. Dah lama dah untuk merasai percutian macam ni. Kita jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye semua. Bye-bye. Alhamdulillah. Selamat bercuti. Yeah. Lama. Ya Allah, indahnya.